Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lensa Sri Kandi Podcast bersama saya Tuan Faikah Maisarah binti Tuan Muhammad dari kelas 2 Khadijah sebagai host pada hari ini. Dan saya bersama tetamu undangan kita pada hari ini ialah Syazrah. Syazrah, boleh perkenalkan diri? Baiklah, nama saya Syazrah Zabirah dari kelas 2 Hajar. Okey, jadi baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah bully. Jadi, mengapa kita pilih tajuk bully? Kebelakangan ni, saya lihat kes bully sedang meningkat secara mendadak. Betul. Di kalangan sekolah menengah, sekolah-sekolah di seluruh Malaysia, kita lihat kebelakangan ni kes bully sangatlah makin hari makin meningkat kesnya. Betul tak? Betul? Apakah jenis-jenis bully yang terdapat di sekolah-sekolah di Malaysia yang berlaku di Malaysia sekarang ni? Baiklah, bully ada 3 jenis, iaitu bully cyber, bully fizikal dan bully mental. Jadi ada tak pengalaman Syazrah yang berlaku dekat sekolah-sekolah, dekat sekolah rendah dulu? Saya ada rakan saya, dia seorang pendiam kat kelas. Dia memang dia isolasikan diri daripada semua orang. Dia tak nak bergaul, dia memang tak nak. Jadi orang-orang kelas kita orang ni dah akan mula menganjing, sindir, sempena sebab dia tidak bergaul. Jadi macam Faham. Jadi adakah mereka bully tu, bully kawan Syazrah tu berterusan ataupun ada pihak cikgu ke, pihak pentadbir ke ataupun ibu bapa pelajar yang dibuli mengambil tindakan? Tak silap saya, dia ada satu rakan. Dia beritahu rakannya segala-galanya dengan rakan itu je. Tapi biasanya dia berseorangan. Tapi suatu hari ni rakan dia pergi beritahu pihak atasan, guru lah, seorang guru ni, dan guru mengambil tindakan padanya Ke atas si pembuli. Ya. Jadi kita boleh lihat walaupun kita memang banyak bully ni sangatlah terkenal di kalangan-kalangan pelajar, terutama di sekolah menengah. Jadi saya rasa bully ni sangat menakutkan bagi pelajar-pelajar yang pendiam, yang bila dia kena sikit dia senyap, dia menangis. Jadi pihak-pihak yang sepatutnya haruslah mengambil tanggungjawab. Saya ada pengalaman sebenarnya. Jadi waktu kawan saya dekat sekolah rendah ni, dia pendiam juga dan dia jenis macam tapi dia pandai. Dia pendiam tapi dia pandai. Jadi saya suka dia cara dia belajar, tapi dia jenis pendiam. Tu je kelemahan dia. Jadi ada satu hari ni kawan-kawan yang ada sekumpulan kroni, orang panggil kroni. Suatu hari tu dia ada hari anugerah kecemerlangan. Dan kawan saya yang pendiam tu, dia naik pentas untuk terima anugerah. Dan kroni-kroni yang satu lagi tu, dia tak puas hati. Dia ada hasad dengki. Sebenarnya bully ni terjadi disebabkan ada hasad dengki. Jadi apabila kawan yang pendiam ni naik atas pentas untuk terima anugerah, mereka sangatlah tidak puas hati. Dan selepas tu, keesokan harinya, mereka bully, mereka suruh buat kerja sekolah, suruh buat kerja sekolah, suruh buat jawapan. Banyaklah bully sebab dia orang tak puas hati, jadi dia suruh buat. Jadi yang pendiam ni dia tak tahu nak cakap kat siapa, jadi dia buat je. Sampailah dia memang tak tahan dah. Saya tak tahu pun sebenarnya kes ni. Sebab tu kami yang dalam kelas kita orang tu ramai je yang tak tahu. Jadi kita orang tak boleh nak tolong. Selepas dia pindah barulah kita orang tahu punca sebenarnya. Jadi sampai ke satu hari tu yang pendiam ni dia dah tak tahan, dia laporkan kepada ibu bapa dia pun terkejut dan ibu bapa dia terus bawa pergi jumpa pihak sekolah, pihak pentadbir dan ambil surat pindah sekolah. Jadi saya rasa itu adalah satu percubaan
bagus, yang jalan penyelesaian yang bagus, parent dia bawa pergi ke sekolah lain supaya pelajar tersebut dapat belajar dengan tenang. Tidak diganggu dengan mental dia. Okey, jadi Syazra, saya nak tanya, apakah kalau kita tahu tahun lepas ada kes tentang yang berlaku di Sabah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA, kes Zara Khairida. Okey, semua ni telah menggegarkan satu rakyat Malaysia bahawasanya kes ni sangatlah kes yang teruk. Sehingga kan masuk dalam Malaysia Dobi apa kalau semua kita tahu kan. Jadi apakah perasaan Syazra apabila dengar kes ni terjadi? Baiklah, pendapat saya tentang kes Zara Karina, saya rasa takut bila saya lihat. Mula-mula saya terkejut tapi saya takut. Sebab kalau itulah apa terjadi pada masa sekarang, apa yang akan terjadi pada generasi akan datang? Betul. Jadi itu adalah salah satu punca yang menyebabkan yang akan terkesan kepada generasi yang akan datang. Dan buli ni berpunca daripada kes tu, berpunca daripada pengaruh-pengaruh rakan sebaya dan pengaruh-pengaruh luar. Saya ada terbaca di sosial media bahawasanya kadar peratusan buli meningkat sebanyak 14,000 lebih setiap tahun. Jadi saya rasa apakah langkah-langkah supaya kita dapat atasi supaya kes ni kalau nak cakap zero kes buli sangatlah sukar. Tapi mungkin kita boleh kurangkan daripada berbelas ribu jadi beribu-ribu, lepas tu beratus-ratus. Tapi macam mana cara kita nak atasi kes buli tersebut? Cara untuk mengatasi buli, yang pertama, ibu bapa kena ambil cara tentang anak mereka. Betul, ibu bapa mesti kena ambil cara tentang anak-anak mereka sebab ibu bapa ni adalah hak jagaan sepenuhnya dan mungkin ibu bapa ni mestilah membuat pemantauan sepenuhnya, mengambil cara sepenuhnya sebab saya rasa mungkin mereka terpengaruh daripada luar. Lepas tu, kalau dibuli tu jangan rasa takut untuk laporkan kat guru ke ibu bapa ke rakan baik ke, sebab nanti boleh jadi masalah lagi besar, boleh jadi lagi mendalam buli tu. Okey, jadi saya rasa buli ni sangatlah terkenal di kalangan, sangatlah popular di kalangan pelajar-pelajar terutamanya. Mungkin di universiti di luar pun ada, tapi itu mungkin tak banyak. Tapi sekarang ni kita banyak tengok kebanyakannya berlaku di kalangan pelajar-pelajar, terutamanya pelajar di sekolah menengah. Saya rasa itu sahaja episod kita untuk kali ini. Kita jumpa di episod akan datang. Bye!